Setiap hari kita minum air, kita masak dengan air, kita bersuci dengan air. Air nampak jernih, air nampak bersih. Tapi, pernahkah kita tanya satu soalan yang lebih penting? Adakah air yang kita guna ini benar-benar halal, toib dan suci? Dalam dunia teknologi hari ini, penapis air semakin canggih. Tetapi, sejauh mana kita faham apa yang ada di sebaliknya? Halal tuju, air nampak bersih tapi betulkah halal? Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Syilda Ismail. Sekali lagi untuk Halal 7, Kini Halal, di mana kita akan bincangkan tentang masa depan industri halal. Okey, pada hari ini kita topiknya pasal air nampak bersih tapi betul ke halal? Air adalah keperluan asas dalam kehidupan seharian kita untuk minum, memasak, untuk kita berwuduk, beribadah dan sebagainya. Namun dalam usaha mendapatkan air yang bersih dan selamat, satu persoalan penting yang sering kita pandang enteng ataupun kita terlepas pandang, adakah air yang kita gunakan tiga benda ni? Halal, toib, suci. Okey? Dan kalau kita lihat sekarang ni, kebanyakan isi rumah sudah mempunyai teknologi penapisan air semakin canggih dan sebagainya. Tetapi kita kena tahu juga sejauh mana kita memahami bahan yang digunakan dalam sistem penapis air itu. Okey, kita akan bincangkan secara santai bersama dengan tiga panelis kita pada hari ini, iaitu yang first kali Ustaz Jabar Rahim. Beliau adalah coach industri halal. Beliau ni dah lama dalam industri halal ya. Okey. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Kita juga bersama dengan Ustaz ni juga. Ni Ustaz penapis air halal. Okey, taklah, bukanlah Ustaz. Beliau adalah Encik SK Ho, Ketua Pembangunan Perniagaan Panaxi. Apa khabar Encik Ho? Okey. Dan tetamu istimewa kita pada petang ini ialah Puan Siti Aisyah binti Surya. Beliau adalah penolong pengarah kanan bahagian pengurusan halal JAKIM. Okey, kita mulakan dengan Ustaz Jabar lah kan Ustaz. Pelik kan macam air ada pula yang tak halal pula kan. Mungkin Ustaz boleh ceritakan apa maksudnya air yang berpotensi tidak halal. Silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya rasa bila sebut air ni, dia benda yang agak simple lah. Dan tak dinafikan kadang-kadang benda tu mudah kita akses kepada air sebab dia keperluan asas. Kita take for granted kan. Tapi sebenarnya dari sudut pandangan syariah, pengurusan air itu sebenarnya dia sesuatu yang sangat besar, sangat penting. Malah disebut juga dalam hadis, sesiapa yang menghalang, ini mafhum hadis ya, sesiapa yang menghalang daripada mendapat akses kepada air ini, maka orang ini boleh dikenakan dilaknat, something like that kan, dapat dosa lah. So air ini adalah basic needs untuk semua orang. So kalau kita nak bincang ni, saya rasa kita juga kena bincang root cause ya. Hari ini kita ada Mr. Ho, Panaxi. Kita ada water filter. Kita boleh cakap mengenai penapis air. Tetapi sebenarnya walaupun ada penapis air, kita ada berjuta penapis air pun, tapi isu air ni kalau kita tak selesaikan daripada root cause yang betul, maka dia akan merosakkan manusia itu sendiri, dia akan merosakkan alam itu sendiri. Sebab saya rasa yang pertama sekali, alam ni terdiri daripada 70% air. Kita sangat memerlukan air sehingga kan 60% dalam tubuh badan kita pun adalah air. Okey, itu pembuka bicara nombor satu lah. Yang kedua, dalam perbincangan halal pula ataupun dalam bab syariah ni, air adalah benda yang kita gunakan untuk kita bersuci. Dan of course secara nature-nya, secara semula jadi pun air tu mestilah suci. Kan? Bila sebut halal dan suci ni, benda tu lebih kurang. Even kalau kita sebut halal ni pula, dia kena ada kaitan dengan toiban. Antara benda yang orang selalu salah faham bila kita sebut kotor dan juga najis. Adakah kotor dan najis tu sama kan? Jadi adakah air kotor boleh digunakan untuk bersuci, ataupun adakah air kotor itu juga dianggap sebagai bernajis? Saya rasa saya akan kupas ke bab tu nanti, yang mana saya rasa kita memang akan bincanglah secara umum, secara meluas, dan kita cuba cover skop-skop yang berkaitan dengan halal ataupun toiban tu sendiri. Okey. Baik, terima kasih Ustaz. Okey, kita teruskan dengan untuk Panaxi ya. Panaxi sepanjang your career lah, kerjaya kan, mesti you dah tahu apa itu penapis air yang tidak halal. Mungkin bagi sedikit senario apa tu penapis air yang tidak halal. Kalau yang you dah
go down on site kan, alamak ini tidak halal. Boleh ceritakan sikit tak Okey. untuk pengetahuan orang ramai? Thank you. Okey, kalau dari segi penapis air halal, bagi kita lah, contoh kita dalam bidang ini sudah lebih kurang 20 tahun. So, kita pernah nampak pelbagai jenis penapis air. Ada teknologi yang berbeza-beza, tapi salah satu unsur yang kita titik berat adalah bahan. Bahan mungkin terdapat tulang haiwan yang kurang pasti, bulu haiwan yang kurang pasti, dan grease. Kenapa grease? Bayangkan satu penapis air, dia kena ditutup apabila ditukar dia punya cartridge. So sesetengah kilang dia akan gunakan grease yang dibuat daripada mungkin haiwan sebab cost. So bagi kita penapis air halal adalah satu penapis ataupun kita cakap satu konsep yang kita cakap bagi confident, peace of mind, keyakinan kepada consumer. So ini adalah perbezaan antara penapis air dan penapis air tak halal. Unsur dia, proses dia. Jadi kalau misalnya Mr. Ho, kalau you tengok yang penapis yang tidak halal tu, dia kebanyakan, dari segi consumer, kalau saya tengok kan ada banyak penapis air halal yang famous-famous yang popular sekarang ni, kebanyakannya sudah disertifikasikan halal. Okey, tetapi dalam industri ni tak diketahui pula kan. Itu yang PanXC cuba bawakan. Ya. Di mana kalau kita lihat sekarang ni penapis air halal ni digunakan dalam industri F&B, industri kopi, industri makanan dan sebagainya. Itu yang mungkin kita kena bincangkan lah dengan lebih baik. Okey, untuk JAKIM pula seperti yang kita tahu tadi, Mr. Ho kata tadi, adanya unsur-unsur penapis air ada ya di Malaysia ada. Memang. Banyak ke? Sebenarnya banyak. Banyak ya. Okey, misalnya dari segi JAKIM mungkin boleh first kita nak tanya, apakah status masa persijil halal untuk produk penapis air di Malaysia ini? Adakah ia wajib atau masih bersifat sukarela? Okey puan, terima kasih atas soalan itu. Untuk makluman semualah kita semua kat sini, persijilan halal untuk penapis air ataupun produk-produk lain di Malaysia adalah masih bersifat secara sukarela, tiada sebarang paksaan, dan dia memang selaraslah dengan dasar JAKIM yang mana persijilan halal adalah secara sukarela dan tiada sebarang undang-undang yang boleh diambil lah sekiranya dia tidak memohon persijilan halal. Tapi dari sudut industri, kebanyakan industri lebih memilih kepada yang ada sijil halal. Sebabnya apa? Sebab bila ada sijil halal, di situlah ada keyakinan, ada nilai tambah kepada produk yang dikeluarkan atau dihasilkan oleh syarikat tersebutlah. Adakah mungkin sedikitlah kepada pihak JAKIM kan, peningkatan mereka yang industri penapis halal ni untuk mendapatkan persijilan halal. Saya difahamkan makin ramai yang ingin mendapatkan, dan ini mungkin disebabkan oleh ketika ini consumer pun sudah prihatin, sudah mendapat awareness, betul tak? Secara dasarnya dari segi permohonan, kalau semasa saya di peringkat awal, semasa tahun sebelum 2020 macam tu, permohonan boleh dikatakan untuk filter air ni sedikit. Tapi sekarang kita boleh nampaklah jenama-jenama besar memohon persijilan halal, sama ada penghilangan di Malaysia ataupun di dalam Malaysia. Okey, terima kasih Puan. Ustaz, sekarang rasa consumer sekarang ni banyak bertanya tak pasal penapis, ataupun dia tak angkat pot, orang kata buat tak tahu ataupun bagaimana? Ya. Pada pandangan lain, pada pandangan dan isi hati Ustaz. Sebenarnya kat sini yang main peranan juga adalah JAKIM lah. Ya. Saya ingat lagi seperti mana yang Puan Aisyah beritahu. Dulu-dulu ni benda ni, kalau masih ingat lah ya. Dulu ingat. kita, water filter ni adalah sesuatu yang hanya dimiliki eksklusif di rumah-rumah orang kaya. Kalau kita pergi rumah tu, kita boleh nampak dia punya water filter tu satu layer kan. Lepas tu dia letak air tu, kita pun tunggu setitik nak jatuh. So dia agak eksklusif. Dan apatah lagi di peringkat industri. Dan tanya budak-budak sekarang, hampa pernah tengok ada water filter? Dia cakap tak pernah tengok. Kami dulu, zaman kami tak ada membrane lah. Dulu semua filter yang satu layer. So bila ada pensijilan halal, so bagi pendapat saya sebenarnya benda ni dia makin demand makin meningkat adalah disebabkan pensijilan halal. Jadi bila persijilan halal ni antara yang saya masih ingat apabila pihak JAKIM ambil satu water filter brand ni dan buat test, tengok memang ada unsur-unsur tidak halal dalam tu, dan akhirnya benda ni jadi agak heboh lah ya, jadi agak huru-hara.
Dan akhirnya kat situ mulalah muncul kesedaran untuk dapatkan water filter yang halal. Dan bermula daripada situ juga, kalau tak salah saya 2014, dah mula di 2014 ke 2020 disebutkan dalam menu prosedur water filter pula kena halal. Ya. Dan orang pula bertanya, kenapa pula water filter nak halal? Kan? Sebenarnya dia bermula daripada pensijilan. Dan orang pelik, kenapa dalam pensijilan halal kena water filter halal? Wajib pula tu. Bukan kata benda yang ni. So kita kena explain lah. Kan? Dia bukan sekadar air. Air yang sampai dekat kita adalah air yang diproses. So bila nak diproses, dia ada processing aids, dia ada equipment kan. Dan dalam processing aids, equipment apa semua ni boleh jadi benda-benda yang tak halal, yang kita rasa tak terkait tapi sebenarnya terkait. Contoh macam grease, kan, lubricant, kan. Even kosmetik pun setengah orang tak boleh terima. Kenapa kosmetik? Yalah, habis bersentuhan dengan kulit kita. Betul. Kita punya keabsahan, kesahan ibadah itu bergantung kepada apa yang kita pakai. Sama ada benda tu najis ataupun tidak, kan. Begitu jugalah dengan air. Okey, Mr. Ho, macam tadi you kata tadi kan, okey, tulang, bulu dengan dia punya resin ya. Yep. Okey, ada juga pula kata ada element of apa ni, dia punya apa tu, dia punya Grease, lubricant. lubricant Tapi itu dan dalam sebagainya. mesin lah. Dalam mesin dan sebagainya. Jadi kalau misalnya penapis air yang halal tu, apakah alternatif yang digunakan? Kalau yang tak halal, Yang halal. Yang halal, okey. Yang Panaxi menggunakan alternatif apa? okey. Kita biasanya terutamanya dalam media penapis itu kita gunakan bahan tempurung kelapa. Okey. Tempurung kelapa. Sebab itu salah satu ingredient yang agak baik dan absorption dia pun sangat baik. Okey. So ini adalah salah satu. Lepas tu dia punya pre-filter, kita tak akan gunakan pre-filter yang jenis unsur haiwan. Bulu, no. Kita tak akan. Lagi satu parameter yang biasanya kita ambil dengan kita punya supplier adalah MSDS ataupun dia punya test report. Kamu tahu tak, sebenarnya dalam pasaran ada banyak pengilang. Walaupun dia cakap dia ada MSDS ataupun dia cakap dia ada report-report tertentu termasuk sijil halal, kita pun terdapat di luar negara ada sijil halal palsu. Boleh belikan sijil halal di luar negara, lepas tu kemuka bagi kita. Dan kita punya prosedur adalah kita percaya dulu, tapi kita akan check dengan body tertentu. Supaya dapat pastikan material itu betul-betul dijamin ataupun diiktiraf halal. Okey. Ya. Kalau saya boleh tanya, apa common material yang selalu jadi isu? Okey, kenapa common material yang Ustaz, ini salah satu yang kita biasa tahu mereka akan gunakan tulang haiwan. Tak semestinya dia guna 100%, tapi dia campur. Dia campur Dan bulu pun. Bulu sebab kenapa tahu? Itu bulu mereka dapat dari kilang haiwan free. Lepas tu dia masukkan dalam proses, kita tidak tahu. That's why kita kenapa mau tengok dia punya MSDS, sebab MSDS tak mungkin akan salah. Dia ada test report tertentu. That's why kita biasanya pilihkan material, kita akan ada 2 kali kita sendiri punya audit. Check dulu dengan body halal tertentu. Supaya dia cakap valid, baru kita pakai. Ini masalah yang sedia ada dekat pasaran. Ya, Mr. Ho, jadi misalnya kalau misalnya you berjumpa dengan klien-klien dan saya difahamkan hari ini juga, terima kasih bagi Bumbu Baba kerana hadir pada studio kita pada hari ini, memberi support tentang penapis air halal, dan juga Syagi juga hadir pada hari ini. Mereka mungkin ada soalan-soalan yang mungkin nak dikemukakan sebentar lagi. Dan antara klien-klien, susah tak kita nak bagi tahu kepada klien tentang isu-isu ini? Dan saya difahamkan juga anda sudah menebar sayap ke luar negara dan mungkin isu tu agak berbeza dengan Malaysia. Mau cerita sikit sebelum kita pergi ke Jakim. Kalau di Malaysia sebenarnya bagi challenge kami, sesetengah customer dia memang boleh terima. Dia pun tahu kesedaran pakai penapis air untuk bidang F&B. Kenapa? Kalau kita cakap kalau mereka gunakan penapis air yang mungkin tidak halal ataupun material yang kurang pasti, mungkin ada pencemaran, cross contamination. Okey. Dan mengakibatkan makanan ataupun minuman itu terjejas. Cerebele lah ataupun apa-apalah. Ini untuk lokal. Kalau untuk luar negara, mereka akan rasa, what? Water filter kena halal? Baru ini saya baru balik daripada Dubai. Orang Dubai dia cakap, wow, your water filter halal. It's a normal product.
tapi pasaran dia besar. Ya. Untuk kepercayaan mereka. Dan lagi satu yang tadi sudah ada cakap, penapis air sebenarnya main satu peranan yang agak penting dalam F&B. Kenapa? Contohnya coffee machine. Ya, industri kopi. Contohnya, apa tu, mesin-mesin lain. Kalau tak ada pakai water filter ataupun ada pakai filter, dia akan ada dua jenis apa tu akibat rosak lah. Mungkin ada karat ke apalah. That's why kita agak pentingkan macam Ustaz tadi cakap toiban, kebersihan. Dan salah satu unsur yang kita sentiasa titik berat adalah jaga mungkin you punya equipment ini. Ya. Okay, thank you Mr. Ho. Thank you. Wow, pergi Dubai dah sekarang ni. Okay, okay, Puan Asia kan, sistem air yang sering kita anggap ni kan, macam tadi saya cakap lah pandai ente lah air. Contohlah kenapa saya cakap pandai. Kalau misalnya saya home base business, okay, saya tak ada duit nak beli penapis, saya pakai air daripada Pili. It's still considered halal kan? Dan kuih yang saya buat daripada daripada air tu considered halal. I mean, perlu ke saya mendapatkan penapis air halal? Macam ni Puan, kalau secara dasarnya air tu memang secara normal kita memang tahu halal, memang halal. Tak perlu dipetikkan lagi, air memang halal. Tapi dari sudut persijilan, sekiranya Puan memohon persijilan halal, kita akan tengok keseluruhan dari segi konteksnya lah. Dan dia mungkin boleh menyebabkan risiko tu boleh timbul daripada peralatan tu sendiri. Contohnya dalam pengauditan halal, kita akan melihat keseluruhan sistem penyediaan semua, termasuklah penggunaan alat bantu proses. So air, water filter ni adalah sebahagian daripada alat bantu proses lah untuk menapis air. Sama juga dengan peralatan-peralatan lain. Contoh coffee machine menggunakan berus. So kita akan justify berus tu berus apa. Kita akan kena pastilah. Sebabnya bila benda-benda tu tidak dikena pasti, kita bimbang ataupun sebelum persijilan tu kita keluarkan, kita takut ada risiko halal yang mungkin akan datang sekiranya kita tak teliti satu persatu lah. Kalau saya boleh tambah sikit, silakan, saya silakan. suka mengganggu orang. Jangan, silakan. Tak ada, saya sebenarnya nak cakap daripada tadi yang kenapa permintaan tu semakin meningkat. In general dekat Malaysia ni kita ada dua jenis pengguna lah. Satu pengguna yang kita kata normal pengguna, satu lagi pengguna yang memang apa pun nak cari ada sijil halal. Dan normally yang perlu kepada sijil halal ni because business purpose lah. So bila business purpose ni untuk dia dapatkan logo halal, dia mahu tak mahu dia kena ikut keperluan persijilan halal lah. Sedangkan yang had normal punya ni dia tak kisah pun ada halal ke tak ada halal ke, kan? Nampak halal lebih kurang halal. Kan? Betul. Jadi permintaan tadi tu dia jadi semakin meningkat apabila dia menjadi satu keperluan kepada pensijilan. Dan kenapa pula industri nak dapatkan sijil halal? Sebab demand tu sendiri datang daripada pengguna. Kan? Jadi bila pengguna jelek, pengguna pun demand for halal, akhirnya dia pergi kepada pihak industri dan akhirnya dia memberi manfaat kepada industri, terutamanya industri pengeluaran water filter. Ya. So dia ada dua perbezaan perspektif dekat situ. Yalah, in the end dari segi F&B, no matter what kind of F&B pun mesti akan menggunakan penapis air, melainkan dia kata okey tak naklah pakai penapis, ambil daripada Pili pun boleh je kan. Tapi kalau dia sudah di peringkat contohnya sudah industri kopi, industri catering, hotel dan sebagainya, I think they will adopt into having a certification halal kan. Macam Mr. Ho cakap, air untuk mesin tak boleh air suka hati. Air dalam radiator pun kita tak boleh air pipe suka hati. Kan. Ini apa pula air untuk manusia ni pula kan. Ada air tak kat radiator? Ada. Mr. Ho yang akan sponsor. Okey, balik kepada Ustaz baliklah kan. Jadi kan macam tadi you kata akhirnya balik kepada consumer kan. Jadi sejauh manakah tanggungjawab kita sebagai individu kan, kalau kita misalnya pergi kedai lah, tengok kedai kopi lah, tak nak mention kedai kopi mana pergi sana, patut tak kita tanya bukan saja dari segi kopi dia, tetapi bukan saja dari segi kitchen, tapi boleh tak kita tanya, you pakai air apa? Boleh kita tanya macam tu? Ataupun after this talk show, selepas ini kita ada campaign check your air juga. Apa pandangan Ustaz? Bagus. Sebenarnya berbalik kepada yang tadi tu lah. Yalah, perlu kan? Sebab saya kata ada dua. Kalau tadi tu yang berbalik kepada persijilan halal, persijilan halal ni asas dia pembuktian. Jadi air ni nak buktikan halal macam mana, bukan sumber air tu tak halal, tapi proses penghasilan tu yang boleh jadi tak halal. Okey. Tapi kalau yang layman, consumer biasa ni, contohlah kita pergi minum, makan kedai mana-mana, kita tanya tak? Kita tak tanya
Sebab apa? Dari point of view syariah pun kita tak diwajibkan untuk sampai pergi audit dia punya air, pergi check dia punya water filter, pergi masuk dalam kitchen dia, tak wajib pun. Apa yang kita nampak sebagai halal dari sudut fizikal, kita tengok macam tu, kita yakin halal, maka sudah memadai dekat situ, kan. Tak wajib tanya, asalkan nampak halal pun sudah memadai. Okey, baik. Betul. Tapi isunya sekarang ni, benda ni dah jadi kebiasaan. Macam dulu orang selalu tanya saya, sejauh mana kita ni berada dalam isu halal ni? Kita memang dikelilingi dengan benda-benda tak halal. Tanpa kita sedar, walaupun ini kita selalu ni bersangka baik, sebenarnya kita dikelilingi oleh benda-benda yang tak halal. Tak percaya tanya ustazah yang selalu pergi audit ustazah. ni. Kan? Betul, Bila betul. masuk dalam industri as an auditor ke, klien-klien yang selalu terlibat, saya percaya dia orang pun akan cakap benda yang sama. Selama ni kan halal ni benda biasa, tapi bila masuk je, dan barulah kita sedar kita dikelilingi dengan benda-benda yang tak halal, termasuklah dengan air. Jadi in general, perspektif, point of view daripada pengguna biasa, dia tak ada masalah. Air is air. Dari sudut hukum pun, asalkan nampak benda tu halal, ya kita yakin halal. Tapi daripada point of view industri macam tadilah, perlu kepada pembuktian, kan. Dan mereka pun authority. Jadi point of view mereka pun berbeza berbanding dengan orang-orang awam lah. Kan? Okay, terima kasih Ustaz. Okey, baiklah kita teruskan dengan Puan Aisyah kan. Dalam audit halal premis F&B, adakah penapis air diambil kira secara rasmi sebagai komponen audit? Jadi jika bahan penapis mengandungi unsur tidak halal, adakah ia boleh menjejaskan status pensijalan premis? Silakan. Okey, baik. So kalau kita lihat sejak 2020 kalau tak silap saya, kita dah senaraikan penapis air itu dalam senarai semak dokumen yang perlu dihantar ke JAKIM ataupun ke mana-mana bahagian pengusahaan halal negeri lah. Sebab dia rentetan daripada isu yang Ustaz Jaber sebut tadi 2019 kalau tak silap saya, di isu yang boom tu. Selepas pada kes itu kita minta syarikat untuk mengisytiharkan water filter sebagai salah satu senarai bahan ramuan yang didaftarkan dalam sistem, termasuk juga air. So memang dari segi pengauditan, bila auditor pergi ke lapangan memang akan verify jenis water filter, dia punya rekod penyelenggaraan. Tapi semasa permohonan kita akan minta syarikat untuk kemukakan sama ada sijil halal ataupun yang mana tak ada sijil halal perlu kemukakan kepada kita material safety data sheet ataupun safety data sheet dan juga komposisi bahan. Sebab kita yang ada sijil halal mungkin clear, tak ada isu, kita boleh proceed. Tapi mana yang tak ada sijil halal, kita akan go through material safety data sheet dan juga composition untuk kita kena pasti apakah bahan-bahan yang digunakan dalam water filter tersebut, terutamanya sekiranya dia ada menggunakan activated carbon dan lain-lain lah. Alright, terima kasih. Puan Aisyah nak tanya juga, kalau itu kalau misalnya contohnya Peneksi sudah mendapat SPHM daripada JAKIM, okey, daripada JAKIM dan sebagainya. Contohnya adalah water filter yang di luar sana bukan daripada JAKIM, masih lagi dalam boleh contohnya lah, tapi dia bukan daripada, ada tak persijilan daripada CB yang lain? Ada CB, ada sebahagian CB yang mempersijakan water filter juga, contoh Ivanka. Okey. So dari sudut persijilan halal luar negara, mana-mana sijil halal yang dikeluarkan oleh badan-badan Islam yang JAKIM recognize, yang so consider 93 body tu, betul, kita terima pakailah. Tapi selain daripada itu, kita tak terima. Kita consider dia tidak mempunyai sijil halal, tapi syarikat bertanggungjawab untuk membuktikan bahawa water filter yang digunakan tu halal. Sebab tu kita minta daripada dia supporting dokumen lain untuk kita tengok. Dan kebiasaannya lah, bila industri ni dia tak nak susah, so dia akan change kepada yang ada sijil halal. Sebab sometimes bila dia beli dalam kuantiti yang sedikit, sangat susah untuk dapat documentation tersebut. Jadi apa alternatif yang dia ada, dia akan tukarlah, dia akan pilihlah yang ada sijil halal sebab lebih menjamin dan tak ada query lah daripada pihak authority untuk proses persijilan dia tu. Okey. Sebab saya tanya soalan tu, kemungkinan contohnya franchise. Franchise-nya daripada Jepun atau daripada China dan sebagainya. Dan mereka membawa water filter mereka sendiri ataupun sistem dan tidak mengambil daripada water filter yang disahkan di Malaysia contohnya. Jadi kemungkinan ada. Ada tak kes-kes seperti itu yang ambil daripada luar negara? Kebiasaannya sama ada ambil daripada domestik ataupun yang sekarang trendnya sekarang kita kuasakan sebagai perlu daftarkan semua tu, sama ada dia ambil yang domestik yang memang ada sijil halal ataupun dia dapatkan daripada
brand-brand lain yang memang kita persediakan halal juga. Okey. Contoh kalau saya tak tahu brand-brand besar lah. Memang kilang tu bukan di Malaysia. Kilang tu di luar negara. Tapi persediaan halal dia adalah daripada Di Malaysia. JAKIM. Di JAKIM. Kita pergi ke sana untuk tengok every part yang digunakan untuk dia membentuk satu filter lah. Kalau macam PNXC sendiri mohon sijil halal, Mr. Ho, auditor akan tengok casing dia guna material apa. Dia punya cartridge dalam tu guna sedimen apa, pasir ke, guna karbon ke, pasir pun saiz apa. Dia akan review satu persatu termasuk gasket, capping. Kita akan request. Maksudnya every part of water filter tu dia kena daftarkan dalam sistem dan pegawai akan review satu persatu. Betul? Betul. Kalau tak ada dalam produk spek tu tulis contohlah dalam produk spek tu tulis ada penggunaan aditif. Dan part tu memang touch dengan air. Contoh kita akan tanya aditif apa yang guna dalam tu. Walaupun so syarikat kena buktikan lah apa benda tu. Okay. Kenapa dia begitu intricate? Intricate dia macam banyak sangat prosesnya. Ini adalah kerana untuk pengguna. Dan kenapa untuk pengguna seperti yang Mr. kata, ia memberi peace of mind. Maksudnya bila kita dah dapat pensijil halal, sudah ada sertifikasi, maksudnya tak perlulah lagi kita nak fikir ada tak halal ke dah halal sebagainya. Betul tak? Itu yang penting untuk consumer. Okey. Mengurangkan keraguan lah. Keraguan. Yep. Baiklah, sekarang ni kita nak buka soalan kepada penonton-penonton yang berada di sini di studio kami. Mungkin ada soalan lah. Ada tak soalan daripada Bu Mubawah dan juga Chagi? Saya nak tanya soalan kepada Puan Aisyah. Is actually there is no worries because kita at Bumbu Babah memang kita dah pakai PNXC punya water filter, so I'm pretty sure that everything is handled very well with your company. Cuma I just nak check as a consumer, maksudnya kita sebagai seorang pengguna, macam sekarang ni kafe yang di jalan yang dibuka oleh kita punya industri sekarang dah makin banyak. Maksudnya dah makin banyak kafe-kafe yang keluar yang ditubuhkan yang ni, tapi most of the cafe tu tak ada halal because of we are talking now about the water filter. Most of the cafe, contoh kalau kafe-kafe yang diorang baru buka ni adalah buat coffee, which is memang related dengan air, tapi diorang tak menggunakan water filter yang sepatutnya mereka buat. Jadi persoalannya bagi saya as a consumer, apakah yang tindakan dari pihak JAKIM untuk create the awareness on this issue supaya kita nak galakkan semua mereka kalau boleh apply the halal and also use the water filter yang mempunyai halal. So apakah yang pihak JAKIM boleh buat untuk sedarkan pengguna-pengguna ni, macam mana kita nak suruh diorang guna water filter yang halal. Okey, terima kasih. Maksudnya inisiatif JAKIM untuk menyedarkan termasuk pengguna dan juga industri untuk mendapatkan untuk mendapatkan persediaan halal satu. Dan untuk mendapatkan penapis air pun nanti isu juga. Bukan isu lah, another segment. Okey. Ustazah, silakan. JAKIM. Panjang silakan. Tu kan. Apakah inisiatif? Okay. Ya. Seperti yang saya cakap tadi, sijil halal kat Malaysia ni adalah secara sukarela. Tapi walau macam mana pun kita ada menjalankan promotion, kita ada program contoh macam halal on track. Itu adalah salah satu inisiatif yang kita buat. Dan kerjasama begini juga merupakan salah satu yang kita buat untuk awareness lah. Tapi sejauh mana kami boleh memaksa industri itu memohon, itu banyaknya terletak pada consumer. Apa yang kami nampak, bila consumer push, so dia akan datang. Sebab kami di pihak regulatory, kita tak boleh nak paksa. Sebab lagi-lagi bila benda tu adalah, dia punya dasarnya adalah sukarela, tiada paksaan dalam memohon sijil halal. Tapi once you all nak guna logo halal, nak war-warkan bahawa premis tu adalah ada sijil halal, jadi memang wajiblah memohon sijil halal. Okey. Okey, terima kasih Bu Mubawah. Okey, saya difahamkan ada berapa premis Chagi sekarang ni? 220 outlet. Berapa? 220 outlet seluruh Malaysia saja, Sabah Sarawak termasuk? Termasuk Sabah Sarawak. 220? Wah, Masya Allah. Semua ada water filter PNXC? Alhamdulillah, betul ada. Okey, saya difahamkan anda meletakkan water filter PNXC itu di depan premis dan sebagainya. Yang adakah inisiatif daripada management pengurusan? Sebenarnya itu bukan daripada pengurusan, tapi mostly daripada
building tu sendirilah. Mungkin Okey. limitation of the area tu. Okey. Jadi kita orang terpaksa letak kat depan. Dari situ pun boleh create awareness lah. Yang kita still guna pendensi. Apa ni, ada tak orang tanya misalnya masuk je dalam Changi, you pakai penapis air halal tak? Ada tak? So far untuk saya belum lah. Kalau untuk operation, belum ada lagi. Okey, tak lagi. Okey, adakah anda merasakan ini satu keperluan yang sangat penting dalam especially industri kopi, matcha, teh dan sebagainya pada pandangan Changi lah? Bagi pandangan saya lah, penggunaan water filter ni perlu untuk create the awareness, especially untuk halal punya industri lah. Especially sekarang ni dengan gen sekarang yang mostly kita akan bercakap pasal halal untuk semua industri, bukan daripada F&B saja, tapi daripada macam Ustaz cakap tadi, kosmetik side semua. So benda ni memang saya rasa sangat perlulah. Okey. Alright. Okey, terima kasih. Okey, kita sudah ke akhir rancangan kita pada hari ini, rancangan ya. Mungkin rancangan kita pada hari ini. Mungkin start dengan Ustaz, ada apa-apa nasihat dan sebagainya? Ataupun kata-kata semangat kepada pemain-pemain industri. Saya just nak bagi tahu lah. Again, berbalik kepada yang awal-awal saya bagi tahu, isu air ni bukan isu yang kecil lah. Ya, dia bukan sekadar halal, tapi dia sekali dengan isu toiban, memang menjadi tanggungjawab kepada semua orang, termasuk kita. Dalam hadis pun banyak sebut kita tak boleh membazir air, tak boleh menghalang orang daripada mendapatkan air bersih dan macam-macam lagi. So kita kena sama-sama jagalah. Yang kedua, antara air kotor dan air bernajis ni, dia dua benda yang berbeza, tetapi matlamat dia sama. Matlamat dia adalah untuk make sure manusia ni selamat. Ya, kotor ni mungkin kita boleh define, contoh macam ada mikroplastik, antara isu yang sekarang ni tengah sampai tak boleh nak buat apa-apa. Laut kita sekarang dicemari dengan mikroplastik. Buat macam mana pun kita kata kita tak makan benda yang tak elok, kita makan ikan je. Ikan ada omega 3. Tapi dalam isi ikan ada mikroplastik. Kan? Akhirnya menjadi punca kepada kanser. Datang daripada mana? Daripada kita juga. Kita yang buang plastik itu dekat laut, akhirnya dia terurai dan air itu tercemar, dan air itu kita pula perlukan. Jadi walaupun kita ada water filter yang sangat berkesan sekalipun, saya rasa dia hanya temporary solution sahaja. Kan? So yang ketiga, saya rasa halal is about ethic. Halal bukan sekadar produk semata-mata. Jadi kalau kita faham keseluruhan konsep halal tu bukan sekadar nak mewujudkan F&B halal, tetapi akhirnya nak mewujudkan kesejahteraan kepada manusia tu sendiri. Saya sangat suka dia perkataan kesejahteraan tu. Okey, baik. Mungkin ada kata-kata semangat dari ustazah, sebab ustaz tadi cakap ustazah, kita panggil dia ustazah. Silakan ustazah. Semua ustazah. Ya, semua orang JAKIM kena ustazah. Okey, so yang pertamanya kita kena ingat persediaan halal di Malaysia ni adalah secara bersifat sukarela, tiada paksaan, tetapi once dia nak menggunakan logo halal ataupun bersedia untuk memenuhi segala keperluan persediaan halal, syarikat-syarikat boleh memohon persetujuan lah. Dan sekiranya dalam proses persetujuan tersebut terdapat sebarang unsur-unsur ataupun peralatan, alat bantu proses, bahan mentah itu sendiri yang mungkin dah datang daripada sumber yang tak halal ataupun yang diragui status halal yang kita tak tahu datang daripada mana. So benda-benda itu berpotensi untuk menjejaskan status persijilan. Bukan saja makanan itu sendiri, tapi mungkin sijil halal premis tersebut lah. Ya, okey. Alright. Terima kasih Ustazah. Okey, silakan Mr. O. Okey. Bagi saya, bisnes penapis air halal ini, bagi kita sejak dulu, kita rasa ini cuma satu solution. Contohnya sekarang kita telah pergi beberapa luar negara yang ada 4 musim. 4 musim ini dia mungkin ada air yang berbeza-beza pada masa ke masa. Contohnya sesetengah negara, contoh macam Middle East, mereka punya air TDS sangat tinggi. So tak boleh gunakan filter yang sedia ada untuk supply. Kita kena ada teknologi yang lebih baik, lebih canggih untuk mengatasikan air masalah berada di sana. Tadi Ustaz ada cakap satu perkara yang agak penting sekali, mikroplastik. Sekarang selain daripada mikroplastik, satu lagi unsur kita cakap pencemaran dalam air adalah PFAS, forever chemical. Boleh bayangkan tak? Setiap hari kita pakai punya air mungkin ada forever chemical. Apa itu forever chemical? Maksudnya chemical kekal dalam air.
So penapis air kami sekarang telah sampai tahap ini untuk memuaskan permintaan tersebut. Sebab tadi Ustaz cakap Tok Iban, kesucian. Ini salah satu yang kita sentiasa pentingkan. Dan kita rasa bangga. Kenapa tau? Apabila kita ambilkan produk kami ke luar negara, contohnya Middle East. Wow, ada orang cakap, your water filter punya standard sudah lebih canggih daripada antarabangsa punya standard. Sebab termasuk persijilan halal. Sebab persijilan halal ini dia bukan untuk spek saja. Dia cek sangat-sangat detail. Supaya kita tak boleh gunakan unsur ataupun material yang salah dalam aplikasi water filter. So kita agak bangga kita pergi ke luar negara. Kita promote kasih customer luar negara, mereka sangat happy dengan ini. Ini yang kita rasa kita anak Malaysia ini bangga untuk kami. Yang tadi Mr. Ho cakap tadi apa yang filter yang Panexi boleh mampu menapis? Apa yang maksud tadi? Yang PFAS. Apa mungkin forever ceritakan chemical. Kalau anda pergi Google kamu type PFAS. Kita cakap unsur chemical kekal dalam air. Okey, pendek kata kita cakap apa itu PFAS. Setiap hari kita gunakan PFAS. Contohnya shampoo. Shampoo ataupun you pergi tengok kedai cuci kereta kan, dia cuci sabun itu keluar ke lantai kan, dia akan pergi langit. Langit kan turun lagi. Sebenarnya forever chemical all around us, termasuk loji air. You tengok loji air supply air ke rumah kami, pipe itu ada pencemaran karat. Itu pun salah satu. Macam Ustaz Jaki cakap mikroplastik juga. So sekarang penapis saya sudah sampai tahap yang berbeza banding dengan jenama ataupun jenis lain. Dan ia mampu menapis. Yes. Okay. So sekarang penapis saya bukan sahaja penapis sahaja. Dia sudah keperluan up another level. Supaya bagi F&B lebih lega. Dan kenapa tahu? Water is food ingredient. Termasuk you punya makanan, termasuk you punya minuman, termasuk you punya food preparation. So saya setuju tadi cakap kesucian, Tok Iban. Ini agak penting untuk industri kami. Betul. Okey. Baiklah, sekian saja dari saya, Syilda Ismail untuk Halal 7. Pastikan anda terus mengikuti Kini Halal untuk mengikuti berita-berita dan juga kupasan-kupasan industri halal. Terima kasih kepada panelis-panelis kita pada hari ini. Semoga anda semua mengikuti perkembangan terutamanya Panexi, Jakim dan juga untuk mereka yang ingin mengetahui tentang halal dan bisnes industri halal dan sebagainya, boleh juga menghubungi Ustaz Jabar dan kami akan meletakkan nombor-nombor telefon untuk dihubungi. Dengan itu, Assalamualaikum. Jumpa lagi.